Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Sama untuk kita belajar pendidikan kesihatan. Okey. Kita akan belajar tajuk pertolongan cemas. Skop perbincangan kita adalah yang pertama, maksud pertolongan cemas. Yang kedua, prinsip DRABC di dalam pertolongan cemas. Dan yang ketiga, talian kecemasan negara. Check it out. Kita tengok apa maksud pertolongan cemas. Pertolongan cemas adalah bantuan permulaan yang diberikan kepada individu tercedera sementara menanti ketibaan ambulans, doktor ataupun pakar perubatan. Clue dia adalah bantuan permulaan. Sebab kita bukannya orang yang diberi autoriti dalam memberi bantuan yang secara profesional. Jadi kita perlu ada ilmu untuk memberi bantuan pada peringkat awal sebelum datangnya pakar yang sepatutnya untuk memberi bantuan selanjutnya. Okey, apakah dia prinsip yang perlu ada di dalam pertolongan cemas bantuan awal ini? Iaitu dia ada 5 prinsip. Singkatannya ialah DRABC, iaitu danger, iaitu bahaya, R, response, iaitu tindak balas, A, airways, iaitu saluran udara, B, breathing, iaitu pernafasan, C, circulation, iaitu peredaran darah. Apa yang dimaksudkan dengan danger? Iaitu yang pertama, elakkan bahaya kepada mangsa daripada persekitaran. Bermaksud apabila kita dapati mangsa mengalami kemalangan, maka kita kena angkat mangsa itu, selamatkan mangsa daripada kawasan yang berbahaya. Okey, yang response. Apabila kita dah alihkan mangsa ke tempat yang selamat, kita kena pastikan kita periksa mangsa dan kita perlu bertindak balas dengan mangsa. Pastikan mangsa mempunyai tindak balas kepada deria cahaya, suara, bunyi, sentuh, bau dan juga rasa. Maka kita boleh tepuk tubuh mangsa untuk dia memberi interaksi daripada tindakan yang kita lakukan. Terus airways. Airways maksud dia apabila kita dah meminta respon daripada mangsa, kita perlu pastikan saluran udara mangsa perlu dilapangkan dan pastikan pernafasan mangsa tidak tersekat-sekat atau berbunyi-bunyi dengan cara kita mendongakkan dagu mangsa ke atas dan kita tolak kepalanya ke bawah supaya rongga udaranya terbuka. Seterusnya breathing dan kita kena pastikan pernafasannya berjalan lancar melalui mulut dan juga hidung. Kita kena periksa dan kita kena perhatikanlah kepada tubuh badan mangsa tersebut. Yang terakhir adalah C, iaitu circulation, iaitu peredaran darah melalui denyutan nadi. Boleh kita rasa dekat nadi karotid, iaitu di bahagian leher. Sekiranya tiada denyutan nadi, bermaksud denyutan jantungnya telah berhenti dan seterusnya apabila kita dapati situasi itu berlaku, kita perlu merangsang semula denyutan jantung tersebut melalui kaedah CPR. Kaedah CPR ini perlu dilakukan kepada orang yang bertauliah. Okey. Apabila kita dah memberi bantuan kepada mangsa dan kita dapati mangsa sudah sedar yang tidak memerlukan bantuan CPR, maka kita kena pastikan mangsa dibaringkan dalam keadaan yang sesuai untuk memulihkan semula tenaga dengan kedudukan yang sepatutnya. Okey. Dan ini adalah pengetahuan isu semasa. Semua rakyat Malaysia kena ambil tahu apabila berlaku sahaja kecemasan, maka inilah talian yang perlu kita gunakan untuk memberi bantuan kepada mangsa, iaitu talian 999 untuk ambulans, polis, bomba, JPAM dan juga maritim.
maka tanggungjawab semua kepada rakyat Malaysia. Jangan sesekali mempermainkan nombor telefon 999. Hanya untuk kecemasan sahaja, ya boleh kita hubungi nombor tersebut. Okey, itu sahaja untuk penerangan pertolongan cemas. Jadi tugasan untuk anda semua, sila lakonkan semula bantuan awal yang perlu diberikan kepada mangsa, dan dalam lakonan tersebut anda perlu memasukkan prinsip DRABC dan rakaman lakonan perlu dilakukan, dan bolehlah hantar rakaman tersebut kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.